Hello, selamat datang ke channel Syaju. Untuk tutorial kali ini, kita akan share cara membuat Dynamic Excel dashboard untuk penjualan cookies. Jadi pada yang tonton part 1, korang boleh tonton tutorial part 1 dulu sebab ini adalah tutorial part 2, step seterusnya untuk membuat Excel dashboard. Jadi selamat menonton. Untuk langkah seterusnya, kita boleh start design kita punya dashboard. Pergi ke new sheet, rename sheet kepada dashboard. Insert shape. Tarik sehingga bawah. Kecilkan dia punya shape size. No outline. Dan tukarkan color kepada lebih terang. Copy shape ini. Copy shape untuk tukarkan color. Dan copy kepada kolom di tepi. Insert logo, pergi kepada picture, place over cells dan this device. Movekan logo ke sini. Dan insert text name. Insert text box kepada Syaju cookies. Sales dashboard. Besarkan size. Adjust font. Okey. Tukar kepada color putih. Then prepare untuk setiap graf. Trend sales by month. Kecilkan size.
ke shape format, pilih buka kepada simple color dan prepare untuk graf yang lain, customer type, dan customer, dan juga top 5 best product. Top 5 best product. Okay, first kita kopikan sales amount. Kita masukkan satu kotak, insert shape, dan tekan sama dengan pivot table, pergi ke sum. Okey, kita adjust dia punya size. Tukar font dan tukar pada color white. Kita prepare satu header sales amount. Okey. Dan kita movekan setiap graf pada pivot table ke dalam table ni. First, trend sales by month. Adjust mengikut size. Bukakan pivot, bukakan design kepada color purple. Kemudian customer type, control cut, release. Pergi ke format dan no fill. Besarkan dia punya font. Ini color black.
copy teksturnya kepada Captain Customer, paste. Tukarkan design kepada lebih yang bersesuaian dan format kepada color purple. Dan kalau kita tengok dekat bawah ni, value dia sangat besar. Kita perlu tukar kepada nilai 1000 untuk kecilkan dia punya graph. Macam mana nak buat? Tekan ni 2 kali. Pergi ke numbers, pergi ke accounting, simbol RM, okey. Pergi ke display unit dan tukar kepada 1000. For the decimal place, kita tak nak, kita deletekan decimal place. Pergi ke numbers, decimal place, kita tak nak, deletekan decimal place. Okey, data lebih susun dan terkemas. Untuk value, kita movekan kepada luar cell, luar graph. Split outside end. Copy top 10 best, top 5 best food. Ini pun sama, kita tukar kepada display unit 1000. Pergi kepada numbers, tukar ke numbers, decimal place kosong. Tukarkan background color kepada color purple. Dan untuk ini kita no outline. Okey, sekarang kita dah complete untuk buat dashboard. Cuma dashboard ni tak dynamic. So macam mana nak dynamic? Kita pergi balik kepada pivot table. Kita pergi ke klik mana-mana table, pergi ke pivot analyze, insert slicer ataupun timeline. First kita insert timeline, date of the order, kita tekan OK. Kemudian kita adakan slicer untuk sales trends by month. Pergi ke pivot table analyze, insert slicer, pilih slicer customer type of product name, dan kita nak slicer customer type dan juga status of the payment. Tekan OK. So kita sudah ada 3
slicer dan 1 timeline. Kita kopikan 4 slicer ni kepada dashboard. Untuk slicer, kita boleh pilih, kita boleh hidekan item yang kita tak mahu. Pergi ke area sini, untickkan timeline, selection label, header. Header kita boleh tukar header name kepada timeline. Kemudian product name, movekan kepada sini. Customer type, dan juga status. Jika tak cukup, kita boleh tarik kita punya background pada lebih besar. Okey, dashboard kita sudah hampir siap. Kita cuma sekarang kita tak boleh filter by month. Contohnya kalau kita tekan January, hanya sales amount je yang berubah. Yang graf lain dia tak berubah sebab kita tak linkkan connection setiap timeline dan slicer ni. Jadi kita kena linkkan dia. Macam mana? Pergi ke report connection. Tikkan semua table. Linkkan kepada semua pivot table. Pergi ke slicer product name, pergi ke report connection dan tikkan supaya slicer ni link dengan semua pivot table yang kita buat tadi. Dan begitu juga pergi ke customer type, pergi ke report connection, tikkan semua pivot table. Dan pergi ke status, tikkan semua pivot table. Okey. Sekarang semua data sudah link. Contohnya kalau kita tengok penjualan pada bulan Januari, kita tekan semua data berubah penjualan pada bulan Januari. Kalau kita nak tahu penjualan pada bulan Januari, Februari dan juga Mac, kita tarikkan slicer, so data automatik berubah mengikut apa yang kita mahu. Sale amount pada 3 bulan ni adalah sebanyak 261,000. Kita boleh tahu untuk 3 bulan ni Khairul paling banyak beli dan best product adalah banana cookies. Let's say kalau kita nak tengok pada bulan Ogos, kita hanya klik timeline Ogos. So kita tahu penjualan Ogos sebanyak 71,000 dan Syaiful adalah paling banyak beli pada bulan Ogos. Macam mana kalau kita nak tengok by product? Okey, kita boleh tengok trend sales by product. Kita hanya klik blueberry cookies dan kita boleh tahu trend sale bagi blueberry cookies saja. Dan kalau kita nak tengok jenis pembayaran yang sudah close, kita hanya tekan close. Jadi kita dah boleh tahu
sebanyak 996,000 sebelum close. Kalau kita nak tengok yang refund adalah sebanyak 19,000. Jadi ini adalah tutorial untuk membuat Excel dashboard dynamic. Jadi kalau korang berminat untuk tahu lebih lanjut berkenaan cara membuat Excel dashboard, korang boleh follow channel ni. Thank you.